Yang banyak diperkatakan sudah semestinya bahagian striker kita, Romel Morales. Dua game ni memang Coach Peter Komolski percaya dengan kemampuan Romel. Perform atau tidak, susah nak cakap. Sebab dia skor, cuma kurang tajam itu memang sudah jelas. Ada banyak faktor mengapa ini boleh terjadi, antaranya adalah disebabkan minit permainan Romel itu sendiri di JDT dan juga skuad nasional sebenarnya agak sedikit. Oleh itu, tak adil untuk kita hukum dia dalam dua game menentang Laos ni. Peter Komolski sudah mencuba dua pemain iaitu Nazmi Faiz dan juga Faizal Halim, tapi masih belum cukup untuk menghasilkan serangan yang tajam. Mujur ada dua individu ini, Dion Kools dan Kobin Ong. Peranan mereka dalam membantu bahagian serangan sangat-sangat penting. Untuk perlawanan seterusnya, kita akan bertemu Nepal pada bulan 11 nanti dan selepas itu Vietnam pada bulan 3 pada tahun hadapan. Sejujurnya dalam kumpulan F ini, ujian paling besar adalah berdepan Vietnam.